Hari ini Wan Cina nak unboxing rim yang dicari ramai player-player Mercedes yang klasik, guys. Kita buka kotak dulu, tengok rim apa yang kita nak buat unboxing hari ini. Inilah rim dia, guys. Okey, rim yang sangat susah dicari di pasaran Malaysia. Okey, sebab spek dia sangat-sangat susah cari. Okey, kita cakap sikit pasal rim dia dulu. Dia tengah sini dia tulis OZ Racing, tapi ini cuma stiker saja. Kita nak tukar pergi cap Mercedes, tak ada masalah. Okey, so 5 spoke, bibir memang tebal. Tebal sampai boleh letak kotak rokok dekat sini. Okey, rim yang female. Depan 8.5 JJ, offset 15 dengan belakang 9.5 JJ, offset 20. Okey, rim ni memang lebar. Suka untuk dicari untuk speknya dan juga untuk kereta Mercedes yang tertentu sahaja, yang klasik, boleh pasang dengan rim ni. Tak silap saya, yang Wan Cina ingat ialah Mercedes SLK yang model lama. Okey, so rim ini memang cantik gila. Okey, itulah finishing dia semua, nampak memang cantik gila lah. Okey, kita pun tak payah cakap banyak, korang boleh lah tengok sendiri rim dia macam ni. Bibir memang cantik gila, pasang dekat Mercedes, klasik Mercedes memang. So itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you, guys.